Assalamualaikum warahmatullahi. Hari ini 19 Januari 2026. Umi datang ke Toyota HP untuk ambil kereta baru Vios 1.5e. Umi booking bulan 12 2025. Dan hari ini InsyaAllah Umi akan ambil kereta Vios. Jom kita pergi. Alhamdulillah kita nak pergi ambil kereta dah. Let's go. Let's go. Kereta our first car, Kereta apa? Vios. Jom. Kita berada kat mana ni, Mi? Dekat 342 tapi 342. Gambar. Alhamdulillah, inilah kereta Umi Vios, our first car untuk tahun 2026. QAB ni, Mi? Queen Abah. Queen Abah. Flat QAB Queen Abah 342L. Sama dengan Saga Saga. KEB 2342. 2342. Okey, jom kita tengok dalam kereta. Jom. Berhenti ya. Abang daripada Sungai Siput habis kelas tadi pukul 1. Lepas tu abang settlekan kerja sekolah tadi. Sebab Rabu ni abang ada merantau desa. Lepas tu dapat tahu Umi nak ambil kereta di SP. Terus abang pucuk daripada pukul 2 sampailah di SP lebih kurang pukul 4.30. Layankan jam tadi sampai sini dalam 4.50 lah. Semangat kereta Umi. Sekarang ni kita belajar macam mana kita nak set up kereta Umi. So ada banyak button elektronik dekat steering dia. Ada button Okey, sekarang ni kereta Umi dia tak ada dah key apa, tak guna main kunci dah. Kita akan guna push start button. So dipanggil keyless. Okay. So dia ada button function untuk volume di steering. Ada button volume, ada button power mode. Ada jenis kita boleh set up hanya di steering saja, tak perlu nak tekan-tekan di dashboard. Itu. Dan kita ada apa panggil ni? LCD dan ada dashcam.
Sarawak. Di Sarawak SP Selatan. Okey deh. Sekarang ni kita berada di kedai di Sarawak SP Selatan. Kita baru lepas apa ni? Ambil kereta. Ambil kereta baru. Kereta apa ni? Bios. Ya. Alhamdulillah. So, colour apa? Color pearl white. Pearl white. Nombor plate kereta? QAB 342N. QAB 342N. So, macam mana first car? Ada button-button ke? Dia nervous sikit lah. Button banyak dia guna. Button banyak. So, nanti Umi nak on. Umi tekan sekali. Lepas tu Umi pijak brake. On. Tekan. Off macam biasa. Kalau pasang aircon tekan off. Lepas tu tekan push button start. Dia off. Lepas tu sampai. Lepas tu Okey, so kita sambung Makan. Sambung cara dulu. makan kita. Okey. Betul ya? Okey. Okey, bye. Okey, sekarang ni dah pukul 7.40. Selesai makan di kedai Sarawak. Abang pun nak balik Penang. Nak balik ke Sungai Siput. So, mungkin abang lebih kurang 3 jam lah. Umi pun Umi nak balik ke Bali, drive Vios, ikut Abah. Jemput ni. first car. So abang pun fly off. Okay, bye bye, jumpa lagi. Alhamdulillah selesai our InsyaAllah kita jumpa Chinese New Year. Jalan-jalan dengan Vios. kita jalan-jalan dengan Vios QAB 34 2N. bye bye. Esok nak membawa pergi sekolah. Bye bye. Jalan. Okey.